Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi pada hari ini, saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan tugasan 3 persembahan subjek SGHK 1144 Sejarah Kajian Tempatan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Nursyahira Syaziana binti Rahim, dan rakan-rakan saya iaitu Farah Farisa Nazira binti Samsuri dan Balkis Humairah binti Zamri. Ini adalah isu kandungan yang terdapat dalam pembentangan kami pada hari ini. Sebelum kita membincangkan isu, cabaran dan usaha untuk memperkasakan sejarah tempatan, saya akan terlebih dahulu akan menerangkan sedikit sebanyak tentang pengenalan. Jadi, apabila kita menyebut tentang sejarah tempatan, ia bukan sekadar kisah ataupun peristiwa yang berlaku pada masa lampau. Jadi sebenarnya sejarah tempatan merangkumi segala warisan yang wujud di sesuatu kawasan seperti bangunan bersejarah, adat resam, budaya, tokoh, makanan tradisional dan pelbagai tinggalan sejarah yang merupakan identiti masyarakat setempat. Jadi warisan-warisan ini sangat-sangat penting kerana ia bukan sahaja menunjukkan bagaimana sesebuah kawasan itu berkembang daripada dulu sehingga kini, malah ia bantu kita untuk faham asal-usul masyarakat serta membentuk jati diri dan semangat patriotisme. Jadi dengan mengenali sejarah tempatan sendiri, kita akan lebih menghargai nilai budaya dan mempunyai rasa tanggungjawab untuk pelihara. Jadi selain itu, usaha pemeliharaan dan pemeliharaan sejarah tempatan juga memainkan peranan yang sangat besar. Menurut Muhammad Izaidi Muhammad Yusof pada tahun 2018, pemeliharaan warisan sangat penting bagi pastikan nilai serta khazanah sejarah negara dapat dikekalkan sebagai sumber rujukan pada masa akan datang. Namun begitu, dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat sekarang, usaha untuk perkasakan sejarah tempatan bukanlah sesuatu yang mudah. Kita sekarang ni berhadapan dengan pelbagai isu dan cabaran seperti perubahan gaya hidup masyarakat, kurang kesedaran terhadap kepentingan serta pengaruh dunia moden yang menyebabkan sebahagian sejarah tempatan tu semakin dipinggirkan. Jadi oleh sebab itu, usaha untuk pelihara dan perkasakan sejarah tempatan ni memerlukan kerjasama daripada semua pihak termasuklah kerajaan, institusi pendidikan, masyarakat dan generasi muda. Jadi melalui kerjasama ini, kita dapat pastikan warisan sejarah tempatan kita terus dipelihara, dipromosikan dan dihargai sebagai khazanah yang bernilai untuk masa hadapan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan sejarah tempatan. Jadi, kepentingan yang pertama ialah mengekalkan identiti dan jati diri masyarakat setempat. Jadi, setiap kawasan ni ada sejarah dan warisan dia yang tersendiri. Jadi, apabila warisan ini kita pelihara, masyarakat dapat kenal asal-usul serta identiti komuniti mereka. Jadi, secara tidak langsungnya, masyarakat akan lebih menghargai budaya sendiri dan tidak mudah dipengaruhi oleh budaya luar. Kepentingan yang kedua ialah menjadi sumber pendidikan dan ilmu pengetahuan. Jadi, sejarah tempatan ni bagi peluang untuk masyarakat, khususnya para pelajar, untuk mempelajari peristiwa ataupun warisan sejarah yang wujud di kawasan mereka. Jadi, pembelajaran seperti ini menjadikan sejarah itu lebih dekat dengan kehidupan seharian dan bantu mereka untuk faham perkembangan masyarakat. Seterusnya, memupuk semangat patriotisme dan rasa tanggungjawab terhadap warisan negara. Jadi, apabila masyarakat tu faham tentang perjuangan tokoh tempatan serta menghargai peninggalan sejarah yang diwarisi, mereka akan lebih menghormati pengorbanan generasi terdahulu. Jadi, kesedaran ini dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai semangat cinta akan negara dan bertanggungjawab menjaga warisan. Seterusnya ialah menyokong pembangunan ekonomi melalui pelancongan warisan. Jadi, tapak sejarah, bangunan bersejarah dan budaya tempatan mampu menarik kedatangan pelancong dari dalam dan luar negara. Jadi, keadaan ini bukan sahaja bantu untuk perkenalkan sejarah sesuatu kawasan, malah ia membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan penduduk setempat melalui sektor pelancongan, perniagaan serta industri kreatif.
Dan akhir sekali, pemeliharaan dan pemeliharaan sejarah tempatan penting untuk memastikan kesinambungan warisan kepada generasi akan datang. Jadi, sekiranya warisan sejarah tidak dipelihara dari sekarang, besar kemungkinan ia akan rosak, hilang ataupun senang cerita dilupakan. Oleh itu, usaha untuk pemeliharaan perlu dilaksanakan secara berterusan supaya generasi akan datang masih berpeluang mengenali dan menghargai sejarah serta warisan yang menjadi kebanggaan negara kita. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang isu memperkasakan sejarah tempatan. Baiklah, ini adalah 5 isu memperkasakan sejarah tempatan yang saya telah kaji dalam kajian-kajian terdahulu yang sahih dan wujud. Jadi, penerangan lebih lanjut akan diterangkan dalam slide yang seterusnya. Isu yang pertama iaitu pengajaran sejarah tempatan yang masih perlu diperkasakan. Jadi, institusi pendidikan sebenarnya memainkan peranan yang sangat-sangat besar dalam usaha untuk memperkasakan sejarah tempatan ini. Sebagai contoh, sekolah dan institusi pengajian tinggi bukan sahaja berfungsi untuk menyampaikan ilmu, malah ia menjadi tempat untuk membentuk satu kesedaran dan rasa tanggungjawab generasi muda terhadap warisan sejarah negara kita. Jadi, apabila murid-murid ini didedahkan dengan sejarah kawasan mereka sendiri, mereka bukan sekadar menghafal fakta, tetapi mereka dapat untuk faham asal-usul tempat tinggal dan menghargai budaya masyarakat setempat. Jadi, secara tidak langsungnya, pembelajaran seperti ini sebenarnya mampu untuk membentuk identiti dan jati diri yang lebih kukuh. Namun begitu, usaha untuk memperkasakan sejarah tempatan melalui pendidikan masih belum mencapai tahap yang memuaskan. Menurut Lee Bihni pada tahun 2025, pendidikan sejarah sememangnya penting dalam membentuk identiti masyarakat, tetapi aspek sejarah tempatan masih perlu diperkukuhkan supaya generasi muda lebih memahami nilai warisan di kawasan mereka. Antara isu utama dalam pengajaran sejarah tempatan yang masih perlu diperkasakan adalah penekanan kandungan sejarah tempatan dalam kurikulum yang masih terhad. Jadi, jika kita melihat kandungan pembelajaran di sekolah, sebahagian besar mempunyai tumpuan kepada sejarah nasional sahaja seperti pembentukan Malaysia, perjuangan kemerdekaan dan tokoh-tokoh negara. Walaupun perkara ini penting, namun sejarah yang berlaku di peringkat negeri atau daerah kurang diberikan perhatian. Jadi akibatnya, murid akan lebih mengenali tokoh nasional sahaja berbanding tokoh tempatan. Malah, ada yang tidak mengetahui sejarah kawasan tempat tinggal mereka sendiri. Keadaan ini akan menyebabkan hubungan mereka dengan warisan dan identiti komuniti menjadi semakin lemah. Selain itu, pendekatan pengajaran sejarah juga kurang berasaskan pengalaman sebenar. Pengajaran masih banyak bergantung kepada buku teks dan penerangan di dalam bilik darjah sahaja. Sedangkan sejarah akan menjadi lebih bermakna jika murid dibawa melawat tapak bersejarah, menjalankan kajian lapangan ataupun menemu bual penduduk serta tokoh tempatan yang ada pengalaman berkaitan sejarah kawasan tersebut. Jadi sebenarnya pendekatan seperti ini dapat menjadikan pembelajaran kita lebih kontekstual dan menarik. Jadi, sekiranya pendekatan pembelajaran masih kekal bersifat teori semata-mata, murid akan melihat sejarah ini sebagai mata pelajaran yang perlu dihafal untuk peperiksaan sahaja, bukannya sebagai satu ilmu yang berkait rapat dengan kehidupan mereka. Jadi, kesannya, minat, penghayatan dan penghargaan terhadap sejarah tempatan akan semakin berkurangan sekaligus akan menyukarkan usaha melahirkan generasi yang benar-benar menghargai warisan negara. Jadi kesimpulannya, institusi pendidikan perlu memainkan peranan yang lebih aktif dengan memperkukuh kandungan sejarah tempatan dalam kurikulum serta mengamalkan pendekatan pembelajaran yang lebih autentik dan berasaskan pengalaman. Seterusnya, isu kedua iaitu tahap kesedaran masyarakat terhadap warisan sejarah tempatan yang masih rendah.
Jadi, selain institusi pendidikan, masyarakat juga memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam memastikan sejarah tempatan kita terus dipelihara. Jadi, hal ini kerana warisan sejarah bukan hanya tanggungjawab kerajaan ataupun pihak berkuasa, tetapi ia sebenarnya merupakan tanggungjawab bersama seluruh komuniti. Jadi, apabila masyarakat mempunyai kesedaran yang sangat tinggi terhadap kepentingan warisan sejarah, mereka akan lebih menghargai dan berusaha untuk memelihara warisan tersebut kepada generasi akan datang. Namun begitu, realitinya masih terdapat sebahagian masyarakat yang kurang menyedari nilai sebenar warisan sejarah di kawasan mereka sendiri. Menurut Sri Yanti Mahadzi dan rakan-rakan 2025, tahap kesedaran masyarakat terhadap kewujudan dan kepentingan warisan sejarah masih perlu dipertingkatkan melalui pendidikan, penyebaran maklumat dan pendigitalan supaya masyarakat lebih memahami nilai sejarah yang dimiliki. Isu-isu yang akan dibincangkan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap nilai warisan tempatan. Jadi, sebahagian masyarakat hanya melihat bangunan lama ataupun tinggalan sejarah sebagai peninggalan masa lampau tanpa faham pun nilai sejarah dan identiti yang terkandung di dalamnya. Jadi, akibat kekurangan pengetahuan ini, mereka kurang sedar bahawa warisan tersebut merupakan aset yang sangat penting yang perlu dipelihara. Jika keadaan ini berterusan, warisan sejarah bukan sahaja kurang dihargai, malah ia berisiko untuk musnah akibat kurangnya rasa tanggungjawab dalam kalangan masyarakat. Selain itu, penglibatan komuniti dalam usaha pemeliharaan sejarah tempatan juga masih terhad. Jadi, ramai yang beranggapan bahawa usaha memelihara warisan tempatan merupakan tanggungjawab kerajaan ataupun organisasi tertentu sahaja. Sedangkan kejayaan sesuatu usaha pemeliharaan sangat bergantung kepada kerjasama masyarakat. Contohnya, penyertaan dalam aktiviti program gotong royong di kawasan warisan, festival kebudayaan ataupun aktiviti sukarelawan masih belum begitu meluas. Jadi, apabila masyarakat kurang melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti seperti ini, usaha untuk memperkasakan sejarah tempatan menjadi sukar dilaksanakan. Jadi, kesannya hubungan antara masyarakat dengan warisan sejarah semakin renggang. Jadi, generasi muda juga berisiko untuk membesar tanpa kenal pun sejarah dan identiti tempat asal mereka. Kesimpulannya, meningkatkan kesedaran masyarakat tidak boleh bergantung kepada satu pihak saja. Sebaliknya, ia memerlukan pelbagai pihak seperti kerajaan, institusi pendidikan, badan bukan kerajaan, media dan komuniti setempat supaya sejarah tempatan ini terus dihargai dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Seterusnya, isu ketiga iaitu penglibatan komuniti dalam usaha pemeliharaan sejarah tempatan yang masih belum menyeluruh. Komuniti setempat merupakan pihak yang paling hampir dengan warisan sejarah tempatan di kawasan mereka. Oleh itu, mereka memainkan peranan yang sangat penting dalam pastikan warisan tersebut terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Jadi, penglibatan masyarakat bukan sahaja membantu memelihara bangunan atau tapak bersejarah, malah ia turut menyumbang kepada usaha mempromosikan budaya dan identiti sesuatu kawasan. Namun begitu, tahap penglibatan komuniti dalam usaha pemeliharaan sejarah tempatan masih belum menyeluruh. Walaupun pelbagai program pemeliharaan telah dilaksanakan, penyertaannya masih banyak melibatkan pihak tertentu seperti agensi kerajaan, ahli akademik atau pemilik bangunan warisan sahaja. Sebaliknya, penglibatan masyarakat umum masih berada pada tahap yang kurang memuaskan. Jadi isu pertama yang akan dibincangkan ialah penyertaan masyarakat dalam aktiviti pemeliharaan yang masih rendah. Jadi sebahagian masyarakat masih kurang melibatkan diri dalam aktiviti seperti gotong royong ataupun festival kebudayaan. Jadi keadaan ini menyebabkan usaha pemeliharaan tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh kerana tanggungjawab menjaga warisan hanya dipikul oleh segelintir pihak sahaja. Sedangkan semakin ramai masyarakat yang terlibat, semakin besar peluang untuk memastikan warisan sejarah terus dipelihara. Selain itu, kerjasama antara komuniti dengan pihak berkepentingan juga masih perlu diperkukuhkan.
hubungan antara masyarakat, pihak berkuasa tempatan, badan warisan dan organisasi berkaitan perlu diperkasa supaya setiap pihak dapat memainkan peranan secara lebih berkesan. Dalam masa yang sama, masyarakat juga perlu diberikan ruang untuk menyuarakan pandangan dan terlibat dalam proses membuat keputusan berkaitan pemeliharaan warisan. Jadi hal ini penting kerana komuniti setempat lebih memahami nilai sejarah, budaya dan keunikan kawasan mereka sendiri. Sekiranya kerjasama ini tidak diperkukuhkan, aspirasi dan keperluan masyarakat mungkin tidak diambil kira dalam pelaksanaan sesuatu projek pemeliharaan. Akibatnya, usaha untuk memperkasakan sejarah tempatan menjadi kurang berkesan dan sukar untuk capai matlamat jangka masa panjang. Kesimpulannya, pemeliharaan sejarah tempatan tidak boleh bergantung kepada kerajaan ataupun organisasi sahaja. Sebaliknya, ia perlukan penglibatan aktif seluruh komuniti melalui kerjasama yang erat, penyertaan dalam pelbagai program warisan serta sikap bertanggungjawab terhadap khazanah sejarah yang dimiliki. Hanya dengan kerjasama sebuah pihak, warisan sejarah tempatan dapat dipelihara secara lestari untuk generasi yang akan datang. Seterusnya, isu yang keempat iaitu dokumentasi dan pemeliharaan rekod sejarah tempatan yang masih terhad. Dokumentasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam usaha untuk memperkasakan sejarah tempatan. Tanpa rekod yang lengkap dan sistematik, banyak maklumat berkaitan tokoh tempatan dan budaya berisiko hilang dan tidak dapat diwariskan kepada generasi akan datang. Oleh sebab itu, dokumentari bukan sekadar menyimpan maklumat, tetapi ia juga dapat memastikan sejarah tempatan dijadikan sumber rujukan dalam bidang pendidikan dan pemeliharaan warisan. Namun begitu, dokumentasi sejarah tempatan di Malaysia masih belum berada pada tahap yang memuaskan. Menurut Nur Auni Ugong dan Bill Syabala pada tahun 2018, usaha pemeliharaan warisan perlu disokong oleh dokumentasi yang terancang supaya maklumat berkaitan warisan budaya dapat dipelihara dan diwariskan secara berterusan. Isu pertama yang akan dibincangkan ialah sejarah lisan masyarakat yang masih kurang didokumentasikan. Banyak kisah berkaitan asal-usul sesuatu kampung, pengalaman masyarakat, adat resam dan peristiwa bersejarah hanya disampaikan secara lisan daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Walaupun kaedah ini berjaya mengekalkan sebahagian warisan, maklumat tersebut sangat-sangat berisiko hilang apabila generasi terdahulu semakin berkurangan ataupun meninggal dunia. Sekiranya kisah-kisah ini tidak direkodkan dalam bentuk penulisan ataupun video, sebahagian sejarah tempatan mungkin akan lenyap tanpa meninggalkan bukti yang sah. Selain itu, kekurangan bahan rujukan dan arsip sejarah tempatan turut menjadi isu yang perlu diberi perhatian. Masih terdapat banyak gambar lama, manuskrip, dokumen, peta dan catatan sejarah komuniti yang belum dikumpulkan atau disimpan secara sistematik. Jadi keadaan ini menyukarkan penyelidik, pelajar dan masyarakat untuk mendapatkan maklumat yang tepat berkaitan sejarah sesuatu kawasan. Malah, kekurangan sumber rujukan juga menghadkan usaha untuk memperkenalkan sejarah tempatan kepada masyarakat. Kesannya, pengetahuan tentang sejarah tempatan hanya diketahui oleh kelompok tertentu sahaja, sedangkan sejarah tersebut sepatutnya dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat. Jadi, jika keadaan ini berterusan, usaha untuk memperkasakan sejarah tempatan akan menjadi lebih sukar kerana kekurangan sumber yang boleh jadikan rujukan pada masa hadapan. Jadi kesimpulannya, dokumentasi yang sistematik dan menyimpan penyimpanan rekod yang baik merupakan asas yang sangat penting dalam memastikan sejarah tempatan terus kekal dipelihara. Oleh itu, usaha mendokumentasikan sejarah lisan, mengumpulkan bahan arsip serta memperluaskan penyimpanan dalam bentuk digital perlu diperkasakan agar warisan sejarah tidak hilang di telan zaman dan terus menjadi sumber ilmu kepada generasi yang akan datang.
Seterusnya, saya akan membincangkan isu yang terakhir iaitu kurangnya penggunaan teknologi digital sebagai medium memperkenalkan sejarah tempatan. Dalam era revolusi industri 4.0 dan pendigitalan masa kini, teknologi digital sebenarnya membuka peluang yang sangat luas untuk memperkenalkan sejarah tempatan kepada masyarakat kita. Melalui platform seperti laman web, media sosial, aplikasi mudah alih, realiti maya ataupun virtual reality dan peta digital, maklumat sejarah ini dapat disampaikan dengan lebih menarik dan interaktif oleh semua lapisan masyarakat, khususnya generasi muda. Namun begitu, penggunaan teknologi digital dalam memperkenalkan sejarah tempatan masih belum dimanfaatkan secara optimum. Menurut Sri Yanti Mahadzai dan rakan-rakan, pada tahun 2025, pendigitalan warisan merupakan satu pendekatan yang penting untuk memperluaskan penyebaran maklumat serta meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan sejarah tempatan. Baiklah, isu pertama yang akan dibincangkan ialah kandungan sejarah tempatan dalam platform digital yang masih terhad. Jadi, jika kita lihat media sosial sekarang, kebanyakan kandungan lebih tertumpu kepada sejarah nasional ataupun isu semasa, manakala sejarah di peringkat negeri ataupun komuniti masih kurang diketengahkan. Jadi, keadaan ini menyebabkan masyarakat, terutamanya golongan-golongan muda, kurang terdedah kepada sejarah kawasan mereka sendiri. Selain itu, penyampaian yang kurang kreatif juga menyebabkan sejarah tempatan itu sukar untuk bersaing dengan pelbagai kandungan digital yang lain yang lebih menarik perhatian pengguna. Selain itu, penggunaan teknologi interaktif dalam penyampaian sejarah juga masih belum meluas. Teknologi seperti realiti maya, peta digital dan aplikasi pembelajaran yang interaktif sebenarnya mampu memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik kerana pengguna dapat melihat sendiri dan faham sesuatu peristiwa sejarah itu secara lebih visual. Namun, teknologi seperti ini masih kurang digunakan dalam usaha untuk memperkenalkan sejarah tempatan. Jadi, akibatnya, penyampaian sejarah masih banyak bergantung kepada kaedah tradisional sahaja yang kurang menarik minat generasi muda untuk mengetahuinya. Jadi, kesannya, potensi teknologi digital sebagai medium untuk memperkasakan sejarah tempatan ini masih belum dimanfaatkan sepenuhnya. Jika isu ini tidak ditangani, sejarah tempatan mungkin akan terus dipinggirkan dalam dunia digital. Sedangkan generasi hari ini lebih banyak mendapatkan maklumat melalui internet dan media sosial. Kesimpulannya, usaha memperkasakan sejarah tempatan perlu bergerak seiring dengan perkembangan teknologi, pendigitalan warisan, penghasilan kandungan digital yang kreatif serta penggunaan teknologi interaktif perlu diperkasakan agar sejarah tempatan bukan sahaja dapat dipelihara, malah dapat dipromosikan dengan lebih berkesan kepada masyarakat, khususnya generasi-generasi muda. Seterusnya, saya akan berkongsi beberapa contoh sejarah tempatan di Malaysia berserta isu yang dihadapi dalam usaha pemeliharaan dan pemeliharaannya. Contoh-contoh ini menunjukkan bahawa setiap warisan mempunyai isu yang berbeza dan memerlukan pendekatan penyelesaian yang sesuai. Contoh yang pertama ialah Songket Terengganu yang merupakan salah satu warisan tekstil tradisional masyarakat Melayu. Songket bukan sahaja digunakan dalam majlis adat dan istiadat, malah ia melambangkan identiti, kemahiran serta kreativiti masyarakat Melayu sejak dahulu lagi. Namun begitu, warisan ini berhadapan dengan beberapa isu. Isu yang pertama ialah bilangan penenun tradisional yang semakin berkurangan. Keadaan ini berlaku kerana tidak ramai lagi generasi muda berminat untuk mempelajari kemahiran menenun yang memerlukan masa, kesabaran dan kemahiran yang tinggi. Selain itu, perubahan trend fashion moden menyebabkan penggunaan songket tradisional semakin berkurangan dalam kehidupan seharian. Akibatnya, proses regenerasi atau penghasilan pelapis baharu juga menjadi semakin perlahan, sekaligus menjejaskan kelangsungan warisan ini. Kajian oleh Siti Aisyah Mukhtar pada tahun 2024 turut membuktikan bahawa industri songket berhadapan dengan isu perubahan trend fashion, penggunaan kaedah penghasilan moden serta kekurangan pelapis muda yang meneruskan kemahiran menenun secara tradisional.
Contoh yang kedua ialah Rumah Baba Nyonya di Melaka yang merupakan warisan seni bina masyarakat Peranakan. Keunikan rumah ini terletak pada gabungan seni bina Melayu, Cina dan Eropah yang menggambarkan kepelbagaian budaya masyarakat pada zaman dahulu. Namun demikian, terdapat beberapa isu yang menjejaskan kelestarian warisan ini. Antaranya ialah pengaruh pemodenan yang menyebabkan sebahagian ciri-ciri seni bina dan budaya asal semakin berubah mengikut peredaran zaman. Selain itu, kos penyelenggaraan bangunan warisan yang tinggi turut menyukarkan pemilik untuk mengekalkan keaslian bangunan tersebut. Di samping itu, generasi muda juga semakin kurang untuk memahami nilai budaya Baba Nyonya menyebabkan penghargaan terhadap warisan ini semakin berkurangan. Kajian oleh Farhana Abdul Kadir dan Wardatul Hayat Adnan pada tahun 2022 menjelaskan bahawa perubahan gaya hidup moden memberi kesan terhadap pemeliharaan budaya material Baba Nyonya dan usaha pemeliharaan perlu dilaksanakan secara berterusan bagi mengekalkan keaslian warisan tersebut. Contoh yang terakhir ialah Mak Yong yang berasal dari Kelantan dan merupakan warisan seni persembahan tradisional yang telah diiktiraf oleh UNESCO sebagai warisan budaya tidak ketara. Mak Yong bukan sekadar hiburan, malah ia mengandungi nilai sejarah, seni, muzik, tarian dan penceritaan yang mencerminkan budaya masyarakat Melayu. Walau bagaimanapun, warisan ini turut berhadapan dengan beberapa isu. Isu utama ialah pendigitalan Mak Yong masih berada pada tahap awal, menyebabkan dokumentasi persembahan masih belum dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, pemodenan turut memberi kesan terhadap usaha mengekalkan keaslian seni persembahan ini. Dalam masa yang sama, teknologi digital juga masih belum dimanfaatkan sepenuhnya sebagai medium untuk mendokumentasikan dan memperkenalkan Mak Yong kepada generasi muda. Menurut Naimah Musa dan Muhammad Zafwan Idris pada tahun 2023, isu ini menunjukkan bahawa pendekatan pendigitalan melalui teknologi seperti animasi 3D dan design thinking perlu diperkasakan supaya elemen persembahan Mak Yong dapat dipelihara dengan lebih sistematik. Jadi, secara kesimpulannya, ketiga-tiga contoh ini membuktikan bahawa isu yang dihadapi oleh sejarah tempatan adalah berbeza mengikut jenis warisan. Jika isu ini tidak ditangani, bukan sahaja warisan tersebut akan semakin dipinggirkan, malah generasi akan datang mungkin tidak lagi berpeluang untuk mengenali nilai sejarah dan identiti budaya yang diwariskan oleh masyarakat terdahulu. Baiklah, seterusnya saya Balki Sumaira binti Zamri akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan antara cabaran dalam memperkasakan sejarah tempatan. Baik, sebelum saya menerangkan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi dalam memperkasakan sejarah tempatan, terlebih dahulu kita perlulah memahami kepentingan usaha pemeliharaan dan pemeliharaan warisan sejarah. Jadi sejarah tempatan merupakan satu elemen yang sangat penting kerana ia menggambarkan identiti, budaya dan perjalanan hidup sesebuah masyarakat. Jadi warisan yang terdapat dalam sesuatu kawasan bukan sahaja menjadi bukti kepada peristiwa terdahulu, tetapi ia turut menunjukkan nilai, pemikiran dan cara hidup masyarakat terdahulu. Jadi warisan sejarah juga tidak terhad kepada bangunan ataupun tapak bersejarah sahaja, tetapi warisan sejarah turut merangkumi pelbagai aspek seperti seni budaya, makanan tradisional, seni persembahan dan amalan masyarakat. Dan pada masa kini, pelbagai usaha telah dilakukan oleh pelbagai pihak seperti kerajaan, institusi pendidikan, organisasi bukan kerajaan ataupun NGO serta masyarakat dalam memastikan warisan sejarah ini terus dipelihara. Jadi antara usaha yang telah dilakukan termasuklah pemeliharaan bangunan sejarah, pendokumentasian bahan sejarah dan sebagainya. Akan tetapi usaha memperkasakan sejarah tempatan bukanlah sesuatu yang mudah kerana terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi. Jadi perubahan
semasa seperti perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup masyarakat, pembangunan moden serta kekangan dalam pelaksanaan telah memberi kesan terhadap usaha pemeliharaan warisan sejarah tempatan ini. Jadi sebagai contoh, perubahan cara hidup masyarakat hari ini menyebabkan sebahagian generasi muda semakin kurang mengenali ataupun menghargai sejarah tempatan. Selain itu, pembangunan yang pesat juga boleh memberi tekanan kepada kawasan bersejarah apabila kepentingan ekonomi perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan nilai warisan ini. Jadi menurut Muhammad Yusof 2018, pemeliharaan warisan sejarah tempatan penting kerana warisan bukan sahaja menjadi khazanah negara tetapi juga membentuk identiti dan jati diri masyarakat. Oleh itu, cabaran yang wujud perlulah dikenali dan dikenal pasti supaya langkah yang diambil lebih berkesan dalam memastikan warisan sejarah tempatan ini tidak hilang dan terus dapat diwariskan kepada generasi akan datang. Baiklah, dalam pembentangan ini saya akan menerangkan 5 cabaran utama dalam memperkasakan sejarah tempatan, iaitu yang pertama, kekangan kewangan yang telah melibatkan keperluan kos bagi kerja-kerja pemeliharaan dan pemulihaan warisan. Yang kedua, persaingan antara pembangunan ekonomi dan pemeliharaan warisan. Jadi perkara ini berlaku apabila pembangunan moden perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan nilai-nilai sejarah. Yang ketiga, kekurangan kepakaran dalam bidang warisan. Jadi seperti yang kita tahu, warisan sejarah tempatan ini melibatkan pelbagai nilai dan norma sejarah. Jadi kita memerlukan individu yang mempunyai kepakaran yang lebih khusus dalam warisan sejarah tempatan itu. Dan yang keempat, kelemahan penyelarasan antara pihak berkepentingan kerana usaha pemeliharaan ini memerlukan kerjasama yang lebih meluas antara kerajaan, agensi, komuniti dan masyarakat. Dan yang kelima, yang akhir sekali, ketidakstabilan dasar akibat perubahan kepimpinan. Jadi perkara ini boleh memberi kesan terhadap kesinambungan program pemeliharaan. Baiklah, cabaran yang pertama iaitu kekangan kewangan. Baiklah, seperti yang kita ketahui, usaha memelihara dan memelihara warisan sejarah memerlukan sumber kewangan yang mencukupi kerana proses pemeliharaan bukan hanya melibatkan penjagaan yang biasa tetapi ia turut melibatkan pelbagai kerja yang memerlukan kos yang tinggi. Sebagai contoh, bagi bangunan atau tapak yang bersejarah, kos diperlukan untuk menjalankan kerja konservasi, membaik pulih dan sebagainya. Selain itu, kewangan juga diperlukan untuk aktiviti lain seperti menjalankan penyelidikan sejarah, dokumentasi, mendigitalkan bahan sejarah serta melaksanakan program pendidikan dan kesedaran kepada masyarakat. Jadi, pendigitalan juga menjadi semakin penting pada masa kini kerana banyak bahan sejarah perlu disimpan dalam bentuk digital supaya maklumat tersebut tidak hilang dan lebih mudah diakses. Namun begitu, salah satu cabaran yang sering dihadapi oleh agensi ataupun organisasi ialah kekurangan pertukaran kewangan yang mencukupi. Jadi apabila sumber kewangan terhad, beberapa usaha pemeliharaan mungkin tidak dapat dilaksanakan. Jadi keadaan ini boleh menyebabkan sesetengah warisan kurang mendapat perhatian dan berisiko dalam mengalami kemerosotan dari segi fizikal maupun nilai sejarahnya. Jadi menurut Syahrul dan Abdul Majid 2022, pemeliharaan warisan memerlukan sokongan kewangan yang berterusan bagi memastikan warisan sejarah dapat dipelihara secara sistematik dan lestari. Jadi hal ini menunjukkan bahawa kewangan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam memastikan usaha pemeliharaan warisan berjalan dengan lebih baik. Tanpa adanya sokongan kewangan yang stabil, usaha dalam memastikan aktiviti memelihara sejarah tempatan ini mungkin menjadi terbatas dan sukar untuk diteruskan dalam jangka masa yang panjang. Baiklah, cabaran pertama dalam aspek kekangan kewangan adalah kos pemeliharaan dan pemeliharaan warisan yang tinggi. Jadi dalam usaha menjaga warisan sejarah, kos yang diperlukan sebenarnya bukan sedikit
kerana proses pemeliharaan ini melibatkan kaedah yang lebih khusus berbanding kerja perbaikan biasa. Sebagai contoh, bagi bangunan bersejarah, artifak ataupun tapak-tapak warisan, kerja konservasi perlu dilakukan dengan lebih berhati-hati supaya nilai asal dan keaslian warisan tersebut tidak terjejas. Jadi pihak yang terlibat tidak boleh menggunakan sebarang bahan ataupun kaedah secara sesuka hati kerana setiap proses perlu mengikut piawaian pemuliharaan tertentu. Jadi hal ini kerana matlamat utama pemuliharaan bukan hanya untuk membaiki kerosakan tetapi juga untuk memastikan ciri-ciri sejarah, reka bentuk asal dan nilai budaya warisan tersebut terus dikekalkan. Selain kos bahan pemeliharaan, proses ini juga memerlukan penglibatan tenaga profesional seperti arkitek konservasi, ahli arkeologi, jurutera dan pakar warisan. Kepakaran mereka sangat penting kerana pemulihan yang dilakukan tanpa pengetahuan yang sesuai boleh menyebabkan kerosakan ataupun perubahan terhadap nilai asal. Sebagai contoh, sekiranya bangunan lama dibaiki menggunakan kaedah moden yang mungkin tidak sesuai, bangunan tersebut mungkin kelihatan cantik dan tampak lebih moden. Akan tetapi, ia akan mengalami kehilangan ciri sejarah. Seperti mana yang telah pun saya huraikan sebentar tadi. Selain itu, selepas proses pemulihan selesai, penyelenggaraan secara berkala juga perlu dilakukan dan dikekalkan. Jadi warisan tidak boleh hanya dipulihkan sekali sahaja kemudian dibiarkan dengan jangka masa yang lama tanpa adanya penjagaan, kerana terdapat beberapa faktor seperti cuaca, usia dan persekitaran yang boleh menyebabkan kerosakan berlaku semula. Oleh itu, kos pemeliharaan perlu disediakan secara berterusan bagi memastikan keadaan warisan itu terus terjaga dan terpelihara. Jadi, menurut Rosniza dan Atira pada tahun 2017, pengurusan pemeliharaan bangunan warisan memerlukan perancangan kewangan yang berterusan kerana kos penyelenggaraan dan pemulihan menjadi antara cabaran utama dalam memastikan kelestarian warisan. Jadi, jelas bahawa kekangan kos ini boleh menyebabkan sesetengah tapak warisan kurang mendapat penyelenggaraan yang mencukupi. Jika keadaan ini terus berterusan, warisan tersebut berisiko untuk mengalami kemerosotan dan akhirnya nilai sejarah yang ada mungkin sukar untuk dikekalkan. Baiklah, yang kedua, selain kos pemeliharaan yang tinggi, cabaran yang seterusnya adalah peruntukan kewangan yang agak terhad. Jadi walaupun usaha memelihara sejarah tempatan ini semakin mendapat perhatian, jumlah dana yang tersedia masih menjadi salah satu kekangan dalam melaksanakan pelbagai program berkaitan dengan warisan. Jadi peruntukan kewangan bukan sahaja diperlukan untuk kerja pembaikan ataupun pemulihan fizikal, tetapi juga diperlukan untuk aktiviti lain seperti penyelidikan, dokumentasi, pendigitalan bahan sejarah serta program-program kesedaran masyarakat. Sebagai contoh, bahan sejarah seperti dokumen lama, artifak dan sebagainya perlu direkodkan dan disimpan dengan baik supaya maklumat tersebut tidak hilang. Jadi pada masa kini, usaha pendigitalan juga semakin pentinglah kerana ia membolehkan maklumat sejarah ini disimpan dalam bentuk digital dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Namun, semua usaha tersebut memerlukan kos dari segi peralatan, teknologi dan tenaga kerja yang mempunyai kemahiran tertentu. Jadi selain itu, warisan yang kurang mempunyai nilai komersial juga sering menghadapi masalah untuk mendapatkan perhatian dan peruntukan yang mencukupi. Jadi hal ini kerana sesetengah warisan yang kurang dikenali mungkin tidak memberikan pulangan ekonomi secara berlangsung seperti kawasan pelancongan yang popular. Jadi akibatnya kesannya usaha pemeliharaan terhadap warisan tersebut mungkin menjadi lebih terhad walaupun masih mempunyai nilai sejarah yang penting. Jadi
Kekurangan dana juga boleh menghadkan aktiviti promosi dan pendidikan berkaitan dengan sejarah tempatan. Sedangkan usaha memperkasakan sejarah bukan hanya bergantung kepada penjagaan fizikal warisan, tetapi juga bergantung kepada sejauh mana masyarakat mengetahui, memahami dan menghargai warisan tersebut. Jadi apabila program kesedaran tidak dapat dilaksanakan secara berterusan, masyarakat mungkin kurang mengenali kepentingan sejarah tempatan. Oleh itu, kekurangan peruntukan kewangan boleh memberi kesan kepada keseluruhan proses pemeliharaan warisan. Termasuklah aspek baik pulih, penyelenggaraan, penyelidikan dan promosi. Jadi kesannya usaha memperkasakan sejarah tempatan ini menjadi kurang menyeluruh dan sukar untuk dilaksanakan secara berterusan dalam jangka masa yang panjang. Baiklah, seterusnya kita akan bergerak kepada cabaran yang kedua, iaitu persaingan antara pembangunan ekonomi dan pemeliharaan warisan. Jadi seperti yang kita ketahui, perkembangan ekonomi dan pembangunan fizikal merupakan aspek yang sangat penting dalam kemajuan sesebuah negara. Jadi pembangunan seperti pembinaan, bangunan-bangunan baharu, kemudahan awam dan infrastruktur moden dapat meningkatkan ekonomi serta memberi manfaat kepada masyarakat. Namun begitu, pembangunan yang berlaku secara tidak seimbang ini boleh memberikan kesan kepada usaha pemeliharaan sejarah tempatan. Hal ini kerana banyak kawasan ataupun bangunan-bangunan bersejarah terletak di lokasi yang strategik dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Jadi kawasan tersebut sering menjadi tumpuan untuk pembangunan baharu kerana mempunyai potensi dari segi pelancongan, perniagaan dan aktiviti ekonomi. Jadi apabila pembangunan moden ini semakin berkembang, kawasan bersejarah juga boleh berhadapan dengan tekanan ataupun perlu diubahsuai, dikembangkan dan diberikan fungsi baharu supaya memenuhi dengan keperluan semasa yang lebih moden. Akan tetapi wujudnya masalah apabila perubahan dilakukan tanpa mengambil kira nilai sejarah dan ia boleh menyebabkan ciri asal sesuatu warisan itu semakin berkurangan. Jadi pemeliharaan warisan ini bukan hanya berkaitan dengan mengekalkan bangunan lama secara fizikal, tetapi juga melibatkan usaha menjaga identiti, suasana dan nilai sejarah yang terdapat pada sesuatu kawasan. Sebagai contoh, sesebuah kawasan yang lama mungkin mempunyai nilai sejarah kerana reka bentuk bangunan dan sebagainya. Jadi jika kawasan tersebut terlalu banyak mengalami perubahan akibat pembangunan moden, generasi akan datang mungkin masih melihat bangunan tersebut, cumanya tidak dapat melihat dengan lebih memahami konsep sejarah yang ada dalam bangunan tersebut. Jadi menurut Ahmad Talib dan Muhammad Shazli pada tahun 2026, pemeliharaan bangunan warisan berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam proses pembangunan moden, termasuklah keperluan mengekalkan nilai sejarah sambil memenuhi keperluan semasa. Jadi perkara ini menunjukkan bahawa cabaran utama bukanlah menolak pembangunan moden sepenuhnya, tetapi mencari keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan usaha mengekalkan warisan sejarah. Pembangunan masih boleh dilakukan, cuma perlulah dirancang dengan mengambil kira kepentingan warisan sejarah tempatan supaya kemajuan yang dicapai tidak menyebabkan kehilangannya identiti sejarah sesuatu kawasan tersebut. Baiklah, antara cabaran yang berkaitan dengan persaingan pembangunan ekonomi dan pemeliharaan warisan ialah pembangunan moden sejarah, pembangunan moden yang boleh mengancam kawasan bersejarah. Jadi kawasan bersejarah mempunyai risiko dalam mengalami perubahan fungsi apabila pembangunan baharu lebih mengutamakan aspek-aspek yang moden. Sebagai contoh, kawasan yang dahulunya mempunyai nilai sejarah yang mungkin berubah menjadi kawasan komersial, pusat perniagaan ataupun pembangunan moden kerana kawasan tersebut mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Jadi perubahan ini boleh berlaku apabila pihak tertentu melihat pembangunan baharu mampu memberikan keuntungan yang lebih besar berbanding mengekalkan bangunan bersejarah yang tidak dapat memberikan keuntungan yang sama. Selain itu, tapak warisan yang berada di kawasan strategik juga sering menerima tekanan pembangunan kerana lokasinya mempunyai potensi ekonomi yang tinggi. Sebagai contoh, kawasan berhampiran dengan pusat bandar ataupun di tengah-tengah bandar yang menjadi tumpuan pelancong yang ramai. Jadi keadaan ini menyebabkan terdapatnya cabaran dalam mengekalkan kawasan tersebut dalam bentuk yang asal.
Namun, pembangunan yang dilakukan tanpa kawalan juga boleh menyebabkan perubahan fizikal yang menjejaskan keaslian warisan sejarah. Jadi, keaslian sesuatu warisan bukan hanya terletak kepada struktur bangunan tetapi juga melibatkan persekitaran, reka bentuk dan sebagainya. Jadi, menurut Nur Fazamimah, Muhammad Arifin dan Anwar Alias serta Yahya Ahmad pada tahun 2015, pembangunan kawasan bersejarah juga perlu diseimbangkan dengan usaha pemeliharaan supaya nilai warisan tidak terjejas. Oleh itu, setiap pembangunan yang melibatkan kawasan sejarah ini perlulah mengambil kira aspek konservasi dan bukannya hanya melihat kepada keuntungan ekonomi semata-mata. Jadi, pendekatan yang seimbang penting supaya kawasan tersebut dapat terus berkembang tetapi dalam masa yang sama nilai sejarahnya masih dikekalkan. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada konflik antara kepentingan ekonomi dan pemeliharaan warisan. Jadi dalam sesetengah keadaan, kepentingan ekonomi ini sering menjadi keutamaan kerana pembangunan moden dianggap mampu memberi keuntungan dan pulangan yang lebih cepat dan lebih besar. Jadi kekurangan kesedaran menyebabkan usaha pemeliharaan warisan ini kurang diberikan keutamaan. Menurut Pirasanah dan Rahimah pada tahun 2021, pembangunan pelancongan warisan perlu dilaksanakan secara lestari dengan mengambil kira keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kesan sosial serta pemeliharaan nilai warisan supaya kelestarian kawasan bersejarah ini dapat terus dikekalkan. Jadi kesannya warisan sejarah berisiko terpinggir daripada apabila kepentingan ekonomi ini lebih diutamakan. Baiklah, cabaran ketiga dalam usaha memperkasakan sejarah tempatan ialah kekurangan kepakaran dalam bidang warisan sejarah tempatan. Jadi, dalam usaha memelihara dan memelihara sejarah tempatan, tenaga pakar memainkan peranan yang sangat penting kerana bidang warisan ini memerlukan pengetahuan dan kemahiran yang lebih khusus. Jadi pemeliharaan warisan ini bukan sekadar menjaga sesuatu bangunan tetapi juga melibatkan proses yang lebih kompleks seperti penyelidikan, dokumentasi dan pengetahuan yang lebih mendalam. Jadi setiap warisan mempunyai nilai sejarah yang tersendiri. Oleh itu, proses pemeliharaan perlu dilakukan dengan kaedah yang tepat supaya nilai asalnya tidak berubah dan matlamat dalam melakukan pemeliharaan ini tercapai. Sebagai contoh, dalam pemeliharaan bangunan bersejarah, pihak yang terlibat perlu memahami struktur bangunan asal tersebut. Jadi sekiranya kerja pemeliharaan ini dilakukan tanpa pengetahuan yang mencukupi dan tepat, terdapat risiko sesuatu warisan tersebut hilang nilai dan ciri-ciri sejarah. Oleh itu, tenaga profesional seperti pakar konservasi, ahli arkeologi sangat diperlukan. Namun begitu, kekurangan tenaga mahir merupakan satu cabaran yang sangat besar kerana bidang warisan ini merupakan bidang yang memerlukan pengalaman dan kemahiran yang diperoleh melalui latihan serta proses pembelajaran yang panjang. Selain itu, tidak semua individu mempunyai pengetahuan khusus berkaitan kaedah pemeliharaan tradisional, dokumentasi sejarah ataupun pengurusan tapak warisan. Jadi menurut TV PAS Pusat pada tahun 2024, kekurangan tenaga mahir dalam bidang pemeliharaan warisan menjadi antara cabaran utama kerana kerja konservasi memerlukan kepakaran yang khusus supaya warisan negara dapat dipelihara dengan baik. Jadi kekurangan tenaga pakar ini boleh memberi kesan terhadap pelbagai usaha dalam memelihara warisan sejarah tempatan. Jadi jika jumlah tenaga pakar ini tidak mencukupi, proses pemeliharaan ini mungkin mengambil masa yang lebih lama dan kurang berkesan. Oleh itu, usaha melahirkan lebih ramai tenaga mahir dalam bidang warisan sangat penting supaya ilmu dan kemahiran berkaitan pemeliharaan ini dapat diteruskan kepada generasi yang akan datang. Baiklah, yang pertama, kerjasama antara pihak berkaitan masih kurang berkesan. Jadi,
Hal ini menunjukkan bahawa usaha pemeliharaan sejarah ini bukan sahaja dilakukan oleh satu pihak semata-mata, tetapi ia juga memerlukan penglibatan pelbagai pihak seperti kerajaan, agensi warisan, institusi pendidikan, NGO dan sebagainya. Dan setiap pihak mempunyai peranan yang berbeza. Sebagai contoh, pihak kerajaan berperanan dalam menyediakan dasar dan sokongan, manakala institusi pendidikan juga pula boleh menjalankan penyelidikan, manakala komuniti pula boleh membantu dalam memberikan maklumat berkaitan dengan sejarah tempatan yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Namun begitu, apabila komunikasi dan koordinasi antara pihak tidak berjalan dengan baik, pelaksanaan program pemeliharaan boleh menjadi kurang tersusun. Sebagai contoh, kita ambil sesuatu program pemeliharaan mungkin menghadapi masalah apabila terdapat perbezaan pandangan ataupun kepentingan antara pihak yang terlibat. Ada pihak mungkin lebih memberi perhatian kepada aspek ekonomi dan ada yang manakala pihak yang lain menekankan aspek sejarah dan budaya. Jadi perbezaan pendekatan ini boleh menyebabkan proses membuat keputusan ini menjadi lebih lambat. Jadi selain itu, kekurangan perkongsian maklumat tentang sejarah tersebut boleh menjejaskan usaha pemeliharaan. Maklumat yang berkaitan dengan sejarah tempatan mungkin hanya berada dalam kalangan pihak tertentu sahaja dan tidak disebarkan secara lebih meluas. Akibatnya, usaha dokumentasi dan penyelidikan ini menjadi kurang menyeluruh. Yang seterusnya, penglibatan komuniti dalam pemeliharaan masih terhad. Jadi komuniti tempatan sering mempunyai pengetahuan yang tidak terdapat dalam rekod rasmi seperti cerita lisan, pengalaman, sejarah keluarga dan maklumat berkaitan dengan sesuatu tempat. Jadi masyarakat setempat sering mempunyai pengetahuan yang tidak disebarkan dan dicerita kepada pihak yang tertentu supaya direkodkan maklumat tersebut. Jadi maklumat ini sebenarnya sangat bernilai kerana ia membantu melengkapkan pemahaman tentang sejarah sesuatu kawasan. Namun begitu, penglibatan masyarakat dalam program pemeliharaan sejarah masih belum menyeluruh. Sebahagian masyarakat mungkin kurang mengetahui kepentingan warisan tempatan ataupun tidak melihat diri mereka sebagai sebahagian daripada usaha pemeliharaan. Selain itu, terdapat juga masyarakat yang menganggap pemeliharaan sejarah ini merupakan tanggungjawab kerajaan ataupun agensi tertentu sahaja. Jadi apabila keadaan ini berlaku, usaha pemeliharaan menjadi terlalu bergantung kepada pihak kerajaan tanpa adanya sokongan aktif daripada komuniti. Sedangkan pemeliharaan warisan yang berkesan memerlukan penglibatan masyarakat kerana komuniti merupakan pihak yang akan memastikan warisan tersebut terus dihargai dan diwariskan. Sebagai contoh, masyarakat boleh membantu dalam aktiviti dokumentasi sejarah, program kebudayaan, penyampaian sejarah secara lisan dan sebagainya. Namun tanpa penglibatan komuniti yang mencukupi, kesedaran dan rasa tanggungjawab terhadap sejarah tempatan sukar untuk berkembang. Kesannya warisan mungkin hanya dipelihara secara rasmi sahaja oleh pihak-pihak tertentu sebagai kerajaan dan sebagainya, tetapi kurang mendapat sokongan daripada masyarakat yang menjadi pemilik budaya tersebut. Baiklah, cabaran yang keempat, ketidakstabilan dasar akibat perubahan kepimpinan. Jadi dalam usaha memelihara dan memelihara sejarah tempatan, kewujudan dasar yang jelas dan konsisten sangat penting supaya segala perancangan dapat dilaksanakan secara berterusan. Hal ini kerana usaha pemeliharaan warisan bukan sesuatu yang boleh dilakukan dalam tempoh yang singkat. Ia memerlukan perancangan jangka panjang kerana ia melibatkan pelbagai aspek seperti dokumentasi sejarah, pemeliharaan tapak warisan, program kesedaran dan sebagainya. Jadi sekiranya tiada dasar yang stabil dan kukuh, usaha yang telah dirancang mungkin sukar untuk diteruskan kerana pendekatan dan keutamaan boleh berubah mengikut keadaan semasa. Jadi dasar yang jelas sangat penting supaya setiap program berkaitan sejarah tempatan mendapat sokongan yang berterusan daripada pihak berkaitan. Sebagai contoh, program pendokumentasian sejarah memerlukan masa yang panjang untuk mengumpul maklumat-maklumat dan data. Begitu juga dengan proses pemeliharaan warisan di mana memerlukan perancangan kewangan dan sebagainya. Namun begitu, salah satu cabaran yang berlaku ialah apabila berlakunya perubahan kepimpinan. Jadi perubahan kepimpinan ini boleh menyebabkan perubahan terhadap keutamaan, pendekatan dan strategi dalam pengurusan warisan. Jadi pemimpin ataupun pihak pentadbiran yang baharu mungkin mempunyai fokus ataupun perancangan yang berbeza berbanding dengan pentadbiran yang sebelumnya. Jadi akibatnya sesetengah program pemeliharaan ini dirancang mungkin mengalami sedikit
perubahan ataupun kelewatan ataupun mungkin kurang diberi perhatian. Jadi, menurut Naoko Sugiura dan Muhammad Samsudin pada tahun 2019, dasar warisan yang jelas dan berterusan penting bagi memastikan usaha pemeliharaan khazanah negara dapat dilaksanakan secara berkesan. Jadi, hal ini menunjukkan bahawa pemeliharaan warisan memerlukan kesinambungan dasar supaya usaha yang dilakukan tidak bergantung sepenuhnya kepada perubahan kepimpinan semasa. Jadi selain itu, dasar yang tidak konsisten juga boleh menyukarkan pihak pelaksana seperti agensi warisan, penyelidik dan sebagainya. Mereka perlu menyesuaikan semula perancangan dan jikalau terdapatnya perubahan. Jadi seterusnya, saya akan menerangkan beberapa contoh sejarah tempatan dan cabaran dalam memperkasakan warisan yang berlaku di dalam situasi sebenar dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama iaitu Eva Musa Melaka yang merupakan warisan seni bina. Jadi Eva Musa merupakan salah satu peninggalan sejarah yang mempunyai nilai yang sangat penting kerana ia berkait dengan perkembangan sejarah Melaka sejak daripada zaman penjajahan. Namun cabarannya adalah persaingan antara pembangunan ekonomi dan pemeliharaan warisan. Jadi seperti yang kita tahu, Eva Musa Melaka ini terletak di tengah-tengah bandar Melaka iaitu di Bandar Hili. Jadi pembangunan bandar dan pelancongan sepatutnya perlu diseimbangkan bagi mengekalkan nilai warisan. Jadi menurut Pirasanah dan Rahimah pada tahun 2021, bangunan bandar dan pelancongan perlu diseimbangkan supaya dengan usaha pemeliharaan supaya nilai warisan sejarah terus dikekalkan. Jadi yang kedua, Kuih Lemper Perak yang merupakan warisan sejarah tempatan dalam aspek warisan makanan. Jadi cabaran yang terdapat dari aspek ini adalah kelemahan penyelarasan antara pihak berkepentingan, iaitu pemeliharaan kuih tradisional memerlukan kerjasama antara komuniti, agensi dan usaha pewarisan kepada generasi muda. Jadi menurut Ainul Wahidah dan Muhammad Muaz pada tahun 2025, pemeliharaan kuih lemper memerlukan kerjasama yang meluas seperti komuniti, agensi dan sebagainya supaya warisan sejarah tempatan ini tidak dilupakan dan dapat dikekalkan kepada generasi yang akan datang. Dan yang ketiga iaitu wayang kulit yang merupakan warisan sejarah tempatan dalam aspek seni persembahan. Jadi wayang kulit ini merupakan salah satu seni persembahan yang mempunyai nilai budaya yang tinggi kerana bukan sahaja melibatkan persembahan tetapi turut mengandungi unsur cerita, muzik, pembuatan patung serta kemahiran dalang. Namun begitu, cabaran utama bagi warisan seni persembahan ini adalah kekurangan kepakaran. Jadi bilangan penggiat dan pelapis semakin berkurangan menyebabkan usaha pemindahan ilmu itu menjadi semakin mencabar. Jadi mungkin pelapis hanyalah terdiri daripada ahli keluarga, terutamanya lah ahli keluarga. Jadi tidak berkembang dan tidak dapat dikekalkan dengan jangka masa yang panjang. Jadi menurut Nur Aimi, Nur Syahira Abzali, AP Azali dan Jafar Liezan pada tahun 2025, kekurangan pelapis dan usaha pemindahan ilmu kepada generasi muda menjadi antara cabaran utama. Jadi seperti mana yang saya telah letakkan 3 contoh ini dapat disokong dengan sangat kuat dalam banyak kajian yang telah dibuat dalam negara kita. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang usaha memperkasakan sejarah tempatan melalui dua pihak utama, iaitu pihak kerajaan, iaitu melalui Jabatan Warisan Negara, dan pihak bukan kerajaan atau NGO di bawah Badan Warisan Negara. Baiklah, seterusnya sebelum saya menguraikan usaha yang dijalankan oleh pihak kerajaan dan NGO, kita perlu faham terlebih dahulu mengapa pemeliharaan dan pemeliharaan warisan tempatan ini penting. Baiklah, warisan tempatan sebenarnya bukan hanya merujuk kepada bangunan lama atau monumen bersejarah, tetapi ia merangkumi nilai budaya, identiti masyarakat, seni bina, tradisi, cerita lisan dan sebagainya.
Sebab itu, apabila sesuatu warisan hilang, yang hilang bukan sekadar struktur fizikal, tetapi sebahagian daripada memori dan identiti masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, bangunan bersejarah seperti bangunan Sultan Abdul Samad, Eva Musa dan Stadius mempunyai nilai yang besar daripada usia bangunannya. Bangunan-bangunan ini menjadi bukti kepada perkembangan politik, pentadbiran, perdagangan dan kehidupan masyarakat pada zaman dahulu. Tanpa usaha pemeliharaan, generasi akan datang mungkin hanya mengenali sejarah melalui buku teks, tetapi tidak dapat melihat dan mengalami sendiri tinggalan sejarah tersebut. Jadi, pada masa yang sama, warisan tempatan kini semakin terdedah kepada pelbagai ancaman. Antaranya ialah pembangunan pesat yang menyebabkan bangunan lama dianggap tidak lagi sesuai dengan keperluan moden. Ada juga bangunan bersejarah yang diubah suai secara berlebihan sehingga kehilangan reka bentuk asal. Selain itu, faktor cuaca, usia bangunan, vandalisme dan kurangnya penyelenggaraan turut mempercepatkan kerosakan warisan. Oleh itu, usaha pemeliharaan dan pemuliharaan perlu dilaksanakan secara berterusan. Pemeliharaan lebih menekankan kepada usaha melindungi sesuatu warisan supaya tidak rosak atau musnah, manakala pemeliharaan pula melibatkan proses membaik pulih dan mengekalkan ciri asal warisan tersebut. Maksudnya, kita bukan sekadar membaiki bangunan supaya nampak baru, tetapi perlu memastikan nilai sejarah dan keasliannya masih dikekalkan. Jadi, usaha ini sangat penting kerana terdapatnya beberapa sebab. Yang pertama, ia dapat melindungi bangunan, tapak warisan dan mempunyai nilai sejarah. Jadi, apabila sesuatu tapak dilindungi, risiko untuk dirobohkan, dimusnahkan tanpa kawalan dapat dikurangkan. Yang kedua, usaha ini dapat meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan memelihara warisan. Kadang-kadang, masyarakat ni kurang menghargai sesuatu tempat kerana mereka tidak mengetahui sejarah di sebaliknya. Apabila berlakunya pameran, program pendidikan dan kempen kesedaran dijalankan, masyarakat akan lebih memahami bahawa warisan tersebut mempunyai nilai yang tidak boleh diganti. Ketiga, warisan juga boleh dijadikan sebagai sumber pendidikan kepada generasi muda, di mana pembelajaran sejarah akan menjadi lebih menarik apabila mereka dapat melihat sendiri bangunan-bangunan tersebut, dan kaedah ini adalah lebih berkesan berbanding mereka sekadar menghafal fakta dan tarikh kerana belajar dapat menghubungkan pengetahuan sejarah dan bukti yang nyata. Selain itu, pemeliharaan warisan dapat memperkukuhkan identiti negara. Sesebuah negara yang menghargai sejarahnya akan mempunyai masyarakat yang lebih memahami asal-usul dan perkembangan bangsanya. Warisan menjadi penghubung antara generasi terdahulu, kini dan akan datang. Dari sudut ekonomi pula, warisan yang dipelihara dengan baik mampu menjadi produk pelancongan. Kawasan seperti Melaka dan Georgetown menarik pelancong bukan hanya kerana kemudahan moden, tetapi kerana nilai sejarah, seni bina dan identiti yang masih dikekalkan. Pelancongan warisan boleh memberi manfaat kepada peniaga kecil, pemandu pelancong, pengusaha kraft tangan dan komuniti setempat. Jadi, pemeliharaan warisan bukanlah usaha yang bertentangan dengan pembangunan. Sebaliknya, kedua-duanya boleh bergerak seiring dengan pembangunan yang dirancang secara bertanggungjawab. Bangunan lama boleh diberi fungsi baharu seperti dijadikan museum, galeri, pusat komuniti atau ruang perniagaan tanpa menghilangkan ciri sejarahnya. Kesimpulannya, usaha pemeliharaan dan pemeliharaan penting untuk memastikan warisan tempatan tidak hanya dinikmati oleh generasi hari ini, tetapi kekal sebagai sumber ilmu, identiti dan ekonomi kepada generasi yang akan datang. Seterusnya, pihak kerajaan yang memainkan peranan utama melalui Jabatan Warisan Negara atau JWN. Jabatan ini berada di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dan
bertanggungjawab melindungi warisan negara berdasarkan Akta Warisan Kebangsaan 2005 iaitu Akta 645. Peranan Jabatan Warisan Negara bukan sahaja tertumpu kepada bangunan dan monumen bersejarah, tetapi turut merangkumi warisan ketara dan warisan tidak ketara. Warisan ketara termasuklah bangunan, tapak dan artifak, manakala warisan tidak ketara pula melibatkan seni persembahan dan tradisi seperti makyuk, dondang sayang, silat dan pantun. Selain itu, Jabatan Warisan Negara juga menjalankan penyelidikan, pemantauan, penguatkuasaan serta program pendidikan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat. Antara contoh sumbangannya ialah pemeliharaan Kota Formosa, bangunan Sultan Abdul Samad dan Fort Cornwallis selain menyelaras pencalonan warisan Malaysia kepada UNESCO. Jadi, jelaslah bahawa Jabatan Warisan Negara berfungsi sebagai agensi utama yang memastikan warisan negara bukan sahaja dilindungi tetapi terus dikenali, dihargai dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Baiklah, usaha pertama yang dilaksanakan oleh Jabatan Warisan Negara ialah mewartakan tapak sebagai warisan kebangsaan. Pewartaan merupakan satu proses rasmi di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 atau Akta 645 bagi memberikan perlindungan undang-undang kepada bangunan, monumen, tapak arkeologi atau objek yang mempunyai nilai sejarah, budaya dan warisan yang tinggi. Sebelum sesuatu tapak diwartakan, Jabatan Warisan Negara akan menjalankan kajian secara menyeluruh. Penilaian dibuat berdasarkan beberapa kriteria seperti nilai sejarah, seni bina, keaslian, umur bangunan, kepentingannya kepada masyarakat, serta sumbangannya terhadap pembentukan identiti negara. Jadi, bukan semua bangunan lama boleh diwartakan. Sesebuah tapak perlu mempunyai nilai warisan yang benar-benar signifikan kepada negara. Sebagai contoh, bangunan Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur diwartakan kerana bangunan ini menjadi simbol pentadbiran kolonial British dan sehingga hari ini masih menjadi lokasi sambutan Hari Kebangsaan serta pelbagai acara rasmi negara. Selain itu, Kota Formosa di Melaka yang dibina oleh Portugis sekitar tahun 1511 merupakan antara kubu Eropah tertua di Asia Tenggara. Walaupun sebahagian besar kubu telah dimusnahkan, tinggalan pintu gerbang Porta di Santiago masih dipelihara sebagai bukti sejarah penjajahan Portugis di Tanah Melayu. Seterusnya, Status pula pernah menjadi pusat pentadbiran Belanda pada abad ke-17 dan kini bangunan tersebut dijadikan muzium supaya masyarakat bukan sahaja dapat melihat seni bina kolonial Belanda, malah memahami sejarah perkembangan Melaka sebagai pusat perdagangan dunia. Manakala tapak arkeologi Lembah Bujang di Kedah membuktikan bahawa kawasan ini pernah menjadi pusat perdagangan antarabangsa sejak lebih 2000 tahun dahulu. Penemuan candi, manik kaca, seramik Cina dan India serta artifak logam menunjukkan bahawa Tanah Melayu telah mempunyai hubungan perdagangan dengan tamadun India dan Cina jauh sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang menariknya, perwartaan bukan sekadar menghalang bangunan daripada dirobohkan, tetapi ia juga membolehkan kerajaan menyalurkan peruntukan untuk kerja penyelenggaraan, konservasi dan penyelidikan. Malah, sesuatu tapak yang telah diwartakan akan dipantau secara berkala supaya keaslian dan nilai sejarahnya terus dipelihara. Sebagai contoh, hasil usaha pemeliharaan yang berterusan seperti Melaka dan Georgetown telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada tahun 2008, di mana pengiktirafan ini meningkatkan imej Malaysia di peringkat antarabangsa dan menjadikan kedua-dua bandar tersebut sebagai destinasi utama pelancongan warisan. Selain itu,
Menurut Akta Warisan Kebangsaan 2005, mana-mana individu yang ingin mengubah suai atau merobohkan bangunan yang telah diwartakan perlulah mendapatkan kelulusan daripada pihak berkuasa. Jika tidak, tindakan undang-undang boleh dikenakan dan ini menunjukkan bahawa pewartaan bukan sekadar pengiktirafan tetapi merupakan mekanisme perlindungan yang mempunyai kuasa undang-undang. Jadi, pada pendapat saya, pewartaan merupakan langkah paling asas dalam usaha pemeliharaan warisan. Tanpa perlindungan undang-undang, banyak bangunan bersejarah mungkin telah dirobohkan untuk memberi laluan kepada pembangunan moden. Walaupun pembangunan penting untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi ia perlu dilaksanakan secara seimbang supaya warisan sejarah yang menjadi identiti negara tidak hilang begitu sahaja. Oleh itu, sesuatu tapak yang diwartakan, langkah seterusnya adalah menjalankan kerja konservasi dan pemeliharaan bagi memastikan warisan tersebut terus kekal dalam keadaan baik untuk dinikmati oleh generasi akan datang. Baiklah, setelah sesuatu tapak diwartakan sebagai warisan kebangsaan, jadi usaha seterusnya adalah dengan menjalankan konservasi dan pemeliharaan, di mana tanpa proses ini, bangunan yang telah dilindungi tadi tetap akan mengalami kerosakan akibat faktor usia, cuaca, bencana dan aktiviti manusia. Baiklah, konservasi bermaksud usaha mengekalkan keaslian sesuatu bangunan atau tapak warisan, manakala pemeliharaan pula melibatkan kerja membaik pulih kerosakan tanpa mengubah ciri-ciri asalnya. Sebagai contoh, jika terdapat dinding yang retak atau bumbung yang rosak, proses pembaikan akan menggunakan bahan dan teknik yang hampir sama seperti bahan asal supaya identiti bangunan sejarah tersebut tidak akan hilang. Sebagai contoh, Jabatan Warisan Negara telah menjalankan kerja pemeliharaan di Statius dan Kota Formosa di Melaka, bangunan Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur serta beberapa bangunan warisan di Georgetown, Pulau Pinang. Di Lembah Bujang, kerja konservasi turut dijalankan terhadap candi dan artifak yang ditemui bagi mengelakkan kerosakan akibat cuaca serta hakisan tanah. Yang menariknya, konservasi ni bukan sekadar membaiki bangunan yang rosak. Sebelum kerja-kerja dijalankan, pakar-pakar akan membuat dokumentasi yang lengkap seperti mengambil gambar, menghasilkan pelan bangunan, merekod setiap struktur dan mengkaji bahan binaan asal. Di mana langkah ini sangat penting supaya setiap proses pemeliharaan yang dijalankan dapat dilakukan secara saintifik dan tidak menjejaskan nilai sejarah bangunan tersebut. Selain itu, saya juga ingin berkongsi satu fakta yang menarik di mana pada 16 Mac 2023, Jabatan Warisan Negara telah menandatangani Memorandum Persefahaman atau MOU bersama 11 Universiti Awam Malaysia, di mana kerjasama ini menunjukkan bahawa pemeliharaan warisan bukan hanya tanggungjawab kerajaan tetapi turut melibatkan institusi pendidikan tinggi. Jadi, melalui kerjasama ini, universiti dapat membantu menjalankan penyelidikan, menghasilkan dokumentasi yang lebih sistematik, berkongsi kepakaran dalam bidang konservasi serta melahirkan lebih ramai pakar warisan pada masa hadapan. Dan ini sangatlah penting kerana Malaysia masih memerlukan lebih ramai tenaga mahir dalam bidang pemeliharaan bangunan bersejarah. Sebagai contoh, penyelidik daripada universiti boleh menggunakan teknologi moden seperti pengibasan laser 3D iaitu 3D laser scanning, drone dan building information modeling BIM untuk menghasilkan rekod digital bangunan warisan. Sekiranya bangunan tersebut mengalami kerosakan pada masa hadapan, rekod-rekod tersebut boleh dijadikan sebagai rujukan untuk proses pemeliharaan. Jadi, pada pendapat saya,
usaha konservasi ini sangat penting kerana bangunan bersejarah tidak boleh diganti dengan bangunan yang baru. Tetapi kita mungkin mampu membina semula rupa sesebuah bangunan, tetapi nilai sejarah, keaslian dan kisah yang terkandung di dalam warisan tersebut tidak akan boleh dicipta semula. Jadi, konservasi dan pemeliharaan merupakan usaha yang memastikan warisan negara akan terus kekal dalam keadaan baik, bukan sahaja untuk generasi hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Baiklah, seterusnya adalah usaha melalui pendidikan, peningkatan kesedaran dan penglibatan masyarakat. Usaha ini sangat penting kerana pemeliharaan warisan tidak boleh bergantung kepada undang-undang atau kerja konservasi semata-mata. Kerana walaupun sesuatu bangunan telah diwartakan dan dipelihara, warisan itu masih boleh terancam sekiranya masyarakat tidak memahami nilainya. Contohnya, vandalisme, pembuangan sampah, pengubahsuaian tanpa kawalan dan sikap tidak peduli boleh berlaku apabila kesedaran masyarakat masih rendah. Oleh sebab itu, Jabatan Warisan Negara melaksanakan pelbagai program seperti ceramah, seminar, pameran, lawatan ke muzium dan tapak bersejarah serta sambutan Hari Warisan Kebangsaan kerana program tersebut secara langsung dapat memberi peluang kepada masyarakat untuk mengenali sejarah dengan lebih dekat, bukan hanya melalui buku teks. Sebagai contoh, belajar melawat Muzium Negara, Kota Ifamosta, Statues dan tapak arkeologi, mereka dapat melihat sendiri artifak serta bangunan dan bukti sejarah. Kerana uh, pekat pengalaman ini lebih berkesan kerana mereka bukan sekadar menghafal fakta tetapi dapat mengaitkan dengan tempat sebenar. Selain itu, program pendidikan yang melibatkan bengkel konservasi seperti pertandingan esei sejarah, kuis warisan, penceritaan sejarah lisan dan aktiviti gotong royong di kawasan bersejarah dapat menjadikan masyarakat sebagai peserta yang aktif, bukan sekadar penonton. Dan dalam konteks ini, komuniti setempat sebenarnya sangat penting kerana mereka yang tinggal paling hampir dengan kawasan tersebut dan mereka lebih mengetahui sejarah kawasan tersebut. Selain itu, JWN juga menjalinkan kerjasama dengan sekolah, universiti, pihak berkuasa tempatan dan komuniti, di mana kerjasama ini membolehkan program yang dilaksanakan dapat berkembang lebih luas dan berterusan. Sebagai contoh, universiti boleh menyumbang dari segi pendidikan, sekolah boleh membantu mendidik generasi muda dan manakala komuniti tempatan boleh berkongsi sejarah secara lisan, cerita tokoh setempat dan maklumat yang mungkin tidak ada dalam rekod rasmi. Selain itu, satu kajian yang dijalankan di Georgetown mendapati bahawa hanya 26% responden pernah terlibat dalam aktiviti pemeliharaan warisan dan menunjukkan masyarakat mungkin mengetahui kewujudan tapak warisan tetapi penglibatan secara langsung tu masih rendah. Dan pada pendapat saya, angka ini sangat penting kerana ia menunjukkan jurang antara kesedaran dan tindakan. Kerana seseorang tu mungkin tahu tentang bangunan sejarah tersebut tetapi dia belum tentu dia pernah menyertai program kempen, sukarelawan dan sebagainya. Oleh sebab itu, program yang dianjurkan perlulah lebih mudah disertai, lebih dekat dengan komuniti dan tidak tertumpu di kawasan bandar sahaja. Selain itu, program secara bersemuka penggunaan teknologi digital boleh memperkukuh pendidikan warisan. Sebagai contoh, teknologi seperti kod QR, lawatan maya, peta interaktif dan realiti maya atau VR boleh menjadikan pembelajaran sejarah lebih menarik, khususnya kepada generasi muda. Sebagai contoh, kod QR yang diletakkan di bangunan bersejarah lebih mudah untuk pengunjung mengimbas dan mereka boleh melihat gambar lama, membaca latar belakang bangunan, mendengar rakaman secara lisan atau menonton video pendek. Kaedah ini secara langsung memberi pengalaman yang lebih interaktif berbanding membaca beberapa tanda sahaja. Selain itu, lawatan maya juga membolehkan individu yang tinggal jauh, pelajar atau golongan kurang upaya mengakses tapak warisan tanpa perlu hadir secara fizikal. Teknologi VR juga boleh digunakan untuk menunjukkan rupa asas sesuatu bangunan atau kawasan bersejarah pada masa lalu.
dan yang menjadikan sejarah itu lebih hidup dan mudah untuk dibayangkan. Media sosial juga boleh dimanfaatkan dengan lebih meluas kerana kandungan sejarah dalam bentuk video, infografik, podcast dan dokumentari lebih mudah menarik perhatian masyarakat. Namun kandungannya adalah perlu lebih tepat dan mudah difahami tanpa mengubah fakta sejarah. Dan pada masa yang sama, pendidikan warisan juga penting untuk membentuk rasa memiliki dalam kalangan masyarakat. Apabila masyarakat merasakan bahawa sesuatu bangunan atau tradisi itu sebahagian daripada identiti mereka, mereka akan lebih terdorong untuk menjaganya. Jadi, matlamat pendidikan bukan hanya untuk menyampaikan maklumat, tetapi untuk membina rasa tanggungjawab. Dan secara keseluruhannya, usaha pendidikan, kesedaran dan penglibatan masyarakat sangat penting kerana masyarakat merupakan benteng pertama dalam melindungi warisan. Kerajaan boleh membuat undang-undang dan menyediakan peruntukan, tetapi tanpa sokongan masyarakat, usaha pemeliharaan sukar untuk bertahan dalam jangka masa panjang. Baiklah, seterusnya, selain pihak kerajaan, usaha memelihara dan memelihara warisan tempatan juga dibantu oleh pertubuhan bukan kerajaan atau NGO, di mana antara NGO yang paling aktif dalam bidang ini adalah Badan Warisan Malaysia atau BWM. BWM telah ditubuhkan pada 2 Ogos 1983 oleh sekumpulan profesional seperti arkitek, ahli sejarah, peguam dan pencinta warisan. Perubahannya berlaku kerana mereka bimbang banyak bangunan sejarah di Malaysia semakin terancam akibat pembangunan pesat. Oleh itu, mereka mengambil inisiatif untuk menjadi suara masyarakat dalam mempertahankan warisan negara. Walaupun BWM merupakan sebuah agensi kerajaan, organisasi ini memainkan peran. Walaupun BWM ni bukan sebuah agensi kerajaan, organisasi ini memainkan peranan yang sangat penting kerana mereka bertindak sebagai badan advokasi iaitu menyuarakan pandangan kepada kerajaan dan masyarakat tentang kepentingan memelihara bangunan serta kawasan bersejarah. Mereka juga sering memberi cadangan kepada pelbagai pihak berkuasa supaya pembangunan dapat dilaksanakan tanpa menjejaskan nilai warisan. Selain itu, BWM juga menjalankan pelbagai projek konservasi, penyelidikan dan dokumentasi. Sebagai contoh, mereka meranjungkan Heritage Walk atau lawatan berpandu di kawasan bersejarah seperti Kuala Lumpur dan Georgetown. Melalui program ini, orang ramai bukan sahaja melihat bangunan lama, tetapi mempelajari kisah di sebalik pembinaannya, seni bina dan peristiwa sejarah yang berlaku di kawasan tersebut. BWM juga sering mengadakan ceramah, bingkit, pameran serta program pendidikan bersama sekolah dan universiti. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat bahawa warisan bukan sekadar bangunan lama tetapi merupakan identiti yang perlu dipelihara. BWM merupakan antara NGO warisan yang tertua dan paling aktif di Malaysia dengan pengalaman lebih daripada 40 tahun dalam bidang pemeliharaan warisan. Dan pengalaman yang panjang ini membolehkan BWM menjadi rujukan sebagai pelbagai isu berkaitan konservasi bangunan bersejarah. Selain itu, BWM juga memperkenalkan program Heritage House di mana ibu pejabat BWM yang terletak di sebuah rumah kolonial lama di Kuala Lumpur dijadikan pusat latihan, pameran dan pendidikan warisan. Dan ini menunjukkan bahawa bangunan bersejarah bukan sahaja boleh dipelihara, malah boleh diberikan fungsi baru tanpa menghilangkan nilai sejarahnya. Konsep ini dikenali sebagai adaptive reuse, iaitu menggunakan semula bangunan lama untuk tujuan yang lebih sesuai pada masa kini. Dan pada pendapat saya, peranan NGO seperti BWM sangat penting kerana mereka menjadi penghubung antara kerajaan dan masyarakat. Jika kerajaan lebih menumpukan kepada dasar dan penguatkuasaan, NGO pula memberi tumpuan kepada pendidikan, advokasi dan penyertaan masyarakat. Dan apabila kedua-dua pihak bekerjasama, usaha dalam memelihara warisan akan menjadi lebih menyeluruh dan berkesan. Baiklah, usaha pertama yang dilaksanakan oleh Badan Warisan Malaysia adalah advokasi dan kempen menyelamatkan warisan.
Sebelum itu, saya ingin menjelaskan maksud advokasi. Advokasi ialah usaha untuk mempertahankan sesuatu kepentingan melalui pemberian cadangan, pandangan dan kempen bagi mempengaruhi pihak yang membuat keputusan. Dalam konteks ini, Badan Warisan Malaysia bertindak sebagai suara masyarakat untuk memastikan bangunan dan kawasan yang mempunyai nilai sejarah tidak dimusnahkan atau diubah suai tanpa pertimbangan yang sewajarnya. Berbeza dengan Jabatan Warisan Negara yang mempunyai kuasa di undang-undang. Di bawah undang-undang, Badan Warisan Malaysia tidak mempunyai kuasa untuk menghentikan sesuatu pembangunan. Namun, NGO ini menggunakan pendekatan seperti dialog, memorandum, kempen kesedaran dan kerjasama berbagai pihak bagi mempengaruhi keputusan kerajaan seperti pemilikan bangunan. Sebagai contoh, apabila terdapat cadangan merobohkan atau mengubah suai bangunan bersejarah, Badan Warisan Malaysia akan membukakan memorandum, mengadakan perbincangan dengan pihak berkuasa dan memberi cadangan alternatif supaya pembangunan dapat diteruskan tanpa mengorbankan nilai sejarah. Pendekatan ini dikenali sebagai pembangunan lestari, iaitu pembangunan yang mengambil kira aspek ekonomi, sosial dan warisan secara seimbang. Selain itu, BWM juga aktif menjalankan kempen kesedaran awam. Mereka menggunakan media sosial, ceramah, pameran dan program bersama masyarakat bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan warisan. Tujuannya ialah supaya masyarakat sendiri tampil mempertahankan bangunan bersejarah apabila berdepan ancaman kemusnahan. Satu contoh yang menarik seperti rumah penghulu Abu Semen, iaitu rumah tradisional Melayu yang dibina sekitar awal abad ke-20 di Kedah sebelum dipindahkan ke Kuala Lumpur oleh Badan Warisan Malaysia bagi mengelakkannya daripada musnah. Hari ini, rumah tersebut dijadikan sebagai pusat pendidikan warisan, lokasi lawatan dan tempat pelaksanaan sebagai aktiviti kebudayaan. Ini membuktikan bahawa bangunan lama masih boleh dimanfaatkan tanpa menghilangkan nilai sejarahnya. Pada tahun 2026, Badan Warisan Malaysia turut melancarkan kempen Hub Saf Rumah Penghulu Abu Saman bagi mengumpulkan dana membaik pulih rumah tersebut yang mengalami kerosakan akibat faktor cuaca. Melalui kempen ini, masyarakat, syarikat swasta dan penyumbang individu dapat bersama-sama menyumbang kepada usaha pemeliharaan. Dan ini menunjukkan bahawa advokasi bukan sekadar memberi cadangan tetapi turut menggerakkan masyarakat untuk bertindak. Selain menjadi suara masyarakat, Badan Warisan Malaysia juga menjadi penghubung antara kerajaan, pakar konservasi, arkitek, ahli sejarah, pemilik bangunan dan sebagainya. Dan kerjasama ini sangat penting supaya keputusan yang dibuat akan mengambil kira kepentingan warisan dan bukan hanya keuntungan ekonomi semata-mata. Pada pendapat saya, kekuatan NGO ni mereka lebih dekat dengan masyarakat. Mereka boleh menggerakkan sukarelawan, menarik perhatian media dan membina sokongan awam dengan lebih cepat. Apabila semakin ramai masyarakat menyuarakan kepentingan sesuatu bangunan bersejarah, pihak berkuasa juga akan lebih berhati-hati sebelum membuat sesuatu keputusan. Jadi, jelaslah bahawa advokasi yang dilaksanakan oleh Badan Warisan Malaysia bukan bertujuan menghalang pembangunan, tetapi memastikan pembangunan dilakukan secara lebih bertanggungjawab tanpa mengorbankan warisan negara. Walau usaha kedua yang dilaksanakan oleh BWM adalah menjalankan kerjasama strategik dengan pakar, institusi pendidikan dan komuniti. Mengapa kerjasama ini penting? Hal ini kerana pemeliharaan warisan bukanlah kerja yang boleh dilakukan oleh satu organisasi sahaja. Ia memerlukan gabungan pelbagai kepakaran seperti arkitek, jurutera, ahli sejarah, ahli arkeologi, institusi pendidikan, komuniti setempat dan juga sektor swasta. Setiap pihak mempunyai peranan yang berbeza tetapi saling melengkapi antara satu sama lain. Sebagai contoh, apabila sesebuah bangunan bersejarah ingin dipelihara, arkitek konservasi akan memastikan reka bentuk asal bangunan dikekalkan. Jurutera struktur akan menilai tahap keselamatan bangunan, manakala ahli sejarah akan mengkaji latar belakang dan nilai sejarah bangunan tersebut. Ini sangat penting supaya kerja pemeliharaan tidak dilakukan secara sebarangan sehingga menghilangkan nilai warisannya. Selain bekerjasama dengan pihak pakar tempatan, BWM juga bekerjasama dengan ICOMOS Malaysia, iaitu International Council on Monuments and Sites. ICOMOS merupakan badan penasihat rasmi kepada UNESCO dalam hal berkaitan pemeliharaan tapak warisan dunia.
Melalui kerjasama ini, BWM dapat berkongsi kepakaran antarabangsa, mengikuti piawaian konservasi dunia serta menganjurkan seminar, latihan dan program pembangunan profesional. Ini merupakan satu fakta yang menarik kerana apabila Malaysia menggunakan garis panduan ICOMOS, kualiti kerja konservasi kita akan lebih selaras dengan amalan terbaik di peringkat antarabangsa. Jadi, pembangunan warisan bukan sahaja dipelihara mengikut cederasi tempatan, tetapi turut memenuhi standard konservasi dunia. Selain itu, BWM juga menjalankan kerjasama dengan universiti. Melalui kerjasama ini, pelajar dan pensyarah dapat menjalankan pendidikan, latihan lapangan, bengkel konservasi dan perkongsian ilmu sebagai contoh. Pelajar seni bina dan pemeliharaan daripada beberapa universiti pernah menjalankan latihan di Heritage Centre dan Rumah Pembuluh Abu Samed. Pengalaman ini penting kerana mereka dapat mempelajari teknik konservasi secara praktikal dan bukan sekadar dalam bilik kuliah. BWM turut bekerjasama dengan komuniiti setempat dan sektor swasta. Contohnya, pemilik bangunan bersejarah, komuniti setempat, syarikat melalui tanggungjawab sosial korporat dan NGO turut membantu dari segi kepakaran, dana serta penyertaan sukarelawan. Kerjasama seperti ini dapat mengurangkan beban kewangan dan memastikan lebih banyak projek pemeliharaan dapat dilaksanakan. Jadi, pada pendapat saya, kerjasama strategi ini sangat penting kerana setiap pihak mempunyai kekuatan yang berbeza. Kerajaan menyediakan dasar dan perlindungan undang-undang, NGO menggerakkan masyarakat, universiti pula menyediakan menyumbang penyelidikan dan manakala komuniti pula memastikan warisan terus dihargai di peringkat tempatan. Jadi, apabila semua pihak berkanding bahu, usaha pemeliharaan warisan akan menjadi lebih sistematik, berkesan dan mampat. Baiklah, usaha yang ketiga adalah pada warisan Malaysia, pengumpulan dana dan sokongan awam. Sebagai sebuah pertubuhan bukan kerajaan atau NGO, BWM tidak menerima peruntukan yang tetap daripada kerajaan untuk menjalankan semua projek pemeliharaan. Oleh itu, organisasi ini perlu mencari sumber kewangan sendiri supaya kerja konservasi dapat diteruskan secara berterusan. Dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai pelbagai aktiviti seperti kerja membaik pulih bangunan bersejarah, penyelidikan, pendokumentasian, penganjuran program pendidikan serta latihan konservasi. Tanpa sumber kewangan yang mencukupi, banyak projek pemeliharaan sukar dilaksanakan kerana kos konservasi sebenarnya agak tinggi dan memerlukan tenaga pakar serta bahan binaan khas. Bagi mendapatkan dana, BWM melaksanakan pelbagai pendekatan seperti kempen derma awam, tajaan syarikat swasta melalui program tanggungjawab sosial korporat atau CSR, keahlian organisasi serta sumbangan daripada individu yang prihatin terhadap warisan negara. Pendekatan ini bukan sahaja membantu dari segi kewangan, malah menggalakkan masyarakat turut berasa bertanggungjawab terhadap pemeliharaan warisan. Sebagai contoh, apa yang kita boleh lihat adalah kempen Help Staff Rumah Pembuluh Abu Samed, di mana kempen ini dilancarkan bagi mengumpulkan dana untuk membaik pulih bumbung dan struktur rumah tradisional tersebut yang mengalami kerosakan akibat faktor cuaca dan usia bangunan. Yang menariknya, kempen ini membolehkan orang ramai menyumbang mengikut kemampuan masing-masing dan secara langsung ia dapat membuktikan bahawa masyarakat boleh memainkan peranan secara langsung dalam usaha memelihara warisan negara. Satu fakta yang menarik adalah kos konservasi bangunan warisan lazimnya lebih tinggi daripada kerja pengubahsuaian biasa. Hal ini kerana bahan binaan, teknik pembaikan dan reka bentuk asal perlu dikekalkan supaya keaslian bangunan tidak terjejas. Oleh itu, sokongan kewangan daripada masyarakat dan sektor swasta amat diperlukan. Selain itu, banyak syarikat di Malaysia turut menyumbang melalui program CSR. Mereka bukan sahaja memberi bantuan kewangan, malah ada yang menaja kerja pendidikan, program pendidikan dan aktiviti sukarelawan. Kerjasama ini memberi manfaat kepada kedua-dua pihak kerana syarikat dapat menunjukkan tanggungjawab sosial, manakala warisan negara dapat dipelihara dengan lebih baik. Dan pada pendapat saya,
Pengumpulan dana bukan sekadar untuk mendapatkan wang, sebaliknya adalah satu cara untuk melibatkan masyarakat dalam usaha pemeliharaan. Apabila seseorang menyumbang walaupun dalam jumlah yang kecil, mereka akan lebih menghargai warisan tersebut kerana merasakan mereka turut mempunyai tanggungjawab untuk menjaganya. Baiklah, selain kempen derma awam, Badan Warisan Malaysia turut mendapatkan sokongan melalui kerjasama dengan sektor korporat atau program tanggungjawab sosial korporat CSR. Di mana melalui kerjasama ini, syarikat bukan sahaja menyumbang dalam bentuk kewangan, tetapi mereka juga menaja program pendidikan, menyumbangkan bahan binaan yang sesuai untuk kerja konservasi serta melibatkan pekerja sebagai sukarelawan. Bantuan seperti ini sangat penting kerana projek pemeliharaan biasanya memerlukan kos yang tinggi, tenaga pakar dan tempoh pelaksanaan yang panjang. Selain itu, Badan Warisan Malaysia juga memperoleh sokongan daripada keahlian terma individu, jualan cenderamata dan program kesukarelawanan. Walaupun sumbangan daripada setiap individu mungkin kecil, apabila ramai yang terlibat, dana yang dikumpulkan boleh digunakan untuk membiayai kerja penyelenggaraan dokumentasi, bengkel dan program pendidikan warisan. Satu contoh yang menarik adalah kempen Help Save Rumah Pengelolaan Bersamaan, di mana kempen ini dijalankan untuk membaik pulih bumbung dan struktur rumah tradisional yang rosak akibat faktor cuaca. Melalui kempen ini, orang ramai, syarikat swasta dan peserta warisan diberi peluang untuk menyumbang mengikut keperluan masing-masing. Apa yang lebih penting, kempen ini bukan sekadar untuk mengumpul wang, tetapi membina kesedaran dan rasa memiliki dalam kalangan masyarakat. Apabila seseorang menyumbang menjadi sukarelawan, mereka akan berasa lebih dekat dengan warisan tersebut dan lebih terdorong untuk menjaganya. Penglibatan sukarelawan juga memberi manfaat dari sudut pendidikan. Mereka boleh mempelajari sejarah bangunan, seni bina tradisional dan asas kerja konservasi. Secara tidak langsung, mereka menjadi penyampai maklumat kepada keluarga, rakan dan komuniti masing-masing. Pada pendapat saya, inilah kekuatan utama NGO. Mereka mampu menghubungkan masyarakat, sektor swasta dan pakar dalam usaha yang sama. Jadi, pengumpulan dana sebenarnya bukan hanya soal kewangan, tetapi soal membina rangkaian sokongan yang berterusan. Kesimpulannya, sebagai sokongan korporat, keahlian, derma dan sukarelawan membantu memastikan projek pemeliharaan dapat diteruskan secara lebih mampat. Ini membuktikan bahawa pemeliharaan warisan ialah tanggungjawab bersama, bukan hanya tugas kerajaan atau NGO semata-mata. Jadi, secara keseluruhannya, ketiga-tiga usaha Badan Warisan Malaysia, iaitu advokasi, kerjasama strategik serta pengumpulan dana dan sokongan awam saling melengkapi dalam memastikan warisan tempatan terus terpelihara. Sebagai kesimpulannya, usaha memperkasakan sejarah tempatan bukanlah satu tugas yang mudah kerana masih terdapat pelbagai isu dan cabaran yang perlu ditangani. Antaranya ialah tahap kesedaran masyarakat yang masih rendah, penglibatan komuniti yang belum menyeluruh, kekurangan dokumentasi sejarah tempatan, serta cabaran seperti kekhalangan kewangan, kekurangan kepakaran, serta tekanan pembangunan moden. Namun begitu, melalui pembentangan ini, kita dapat lihat bahawa pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh Jabatan Warisan Negara dan Badan Warisan Malaysia bagi memastikan warisan negara terus dipelihara. Kerajaan memainkan peranan melalui pewartaan, konservasi serta program pendidikan. Manakala NGO melengkapkan usaha tersebut melalui advokasi, kerjasama strategik dan pengumpulan dana serta sokongan masyarakat. Pada pendapat saya, kejayaan pemeliharaan warisan tidak bergantung kepada kerajaan atau NGO semata-mata. Sebaliknya, setiap individu juga mempunyai tanggungjawab untuk menghargai dan melindungi warisan yang kita miliki. Walaupun tindakan seperti melawat museum, menyertai program warisan, menyokong kempen NGO atau berkongsi maklumat sejarah di media sosial nampak kecil, tindakan tersebut sebenarnya memberi impak yang sangat besar dalam membina kesedaran masyarakat. Selain itu, pada era digital hari ini, teknologi juga perlu dimanfaatkan dengan sebaiknya. Penggunaan media sosial, kod QR, arkib digital, dan aplikasi interaktif boleh menjadikan sejarah tempatan lebih mudah diakses dan lebih menarik kepada generasi muda.
Jika sejarah disampaikan mengikut cara yang sesuai dengan perkembangan semasa, lebih ramai anak muda akan menghargai warisan negara. Akhir sekali, saya ingin menegaskan bahawa warisan bukan sekadar tinggalan masa lalu, tetapi aset yang membentuk identiti dan jati diri bangsa. Jika kita gagal memeliharanya hari ini, generasi akan datang mungkin hanya mengenali sejarah melalui gambar dan buku, tanpa berpeluang melihat sendiri bukti sejarah tersebut. Oleh itu, marilah kita bersama-sama memainkan peranan dalam memelihara dan memelihara warisan tempatan supaya khazanah yang tidak ternilai ini terus kekal sebagai kebanggaan negara dan dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih.